Bila ulu duduk baik Imam Mawardi je. Juga tu nak persoalan. Becut tengku ulun tuan tanya, Imam Mawardi adalah tabi ulama besar mazhab Syafi'i. Belum nak persoalan di jauh. Nak kita tunggu biraya tiba. Duduk ke anak kelas apa yang duduk. Dipecut di Imam Mawardi tengku yang tenangkan. Ini dua puluh kan. Mengikut malintad bangai kan. 20 kan. Tengku yang hana mari-mari kan? Yang dia. Hai tengku yang duduk yang tepu yang hana mari-mari kan? Kerja hana lu mari-mari tepu. Kerja hana ada yang tepu. Berkun yang tuan bacanya salah kendung atau betul kendung atau salah sebahagian betul sebahagian atau beriban. Menurut yang kata tengku pun. Apakah hantar tengku sayang-sayang tepu? Ya, bang. Itu kita tanya, ya tengku yang dia lah kamu buat atau bersama di sini. Bak sini yang lain kok. Memang gua belum tanya. Tapi rencana nak tanya mak gua. Tengok ketepat tentu. Ada tak gua masalah. Mungkin Mawardi lagi tu. Itulah ulama besar yang duduk di frame. Punan soalan. Jadi, belum tanya Mbak Ibu Lesu. Ya, kajian kita buka puasa. Oh ya, kita buka puasa. Baca induk orang. Baca orang kaya induk, kita buka. Punya orang hanya induk sampai tengah malam, Putri. Hah? Punya orang hanya elok sampai ke tengah malam. Sampai ke tengah malam orang hanya elok cuma pada tengah malam. Belum ni saya mau lagi. Gila aku ada bertanya. Fikir malaikat saya. Ya. Fikir malaikat fikir saya. Nyaman tu saya mau lagi.